Mudah ke nak jual semula emas kalau perlukan duit? Inilah salah satu kelebihan besar simpanan emas bersama di Public Gold, iaitu kemudahan buyback ataupun belian semula emas bila perlukan tunai. Dalam banyak-banyak kes, ada orang takut simpan emas sebab risau susah nak jual semula. Tapi dengan Public Gold, prosesnya sangat-sangat mudah. Tuan-puan boleh bawa sahaja gold bar ataupun dinar yang dibeli daripada Public Gold ke mana-mana cawangan seluruh Malaysia. Mereka akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di website Public Gold. Tak perlu risaukan tentang tawar-menawar harga ataupun kena tolak upah seperti barang kemas. Harga buyback Public Gold dikira mengikut berat dan ketulinan emas 999 tanpa sebarang potongan harga lain. Untuk emas tuan-puan dalam akaun gap, prosesnya jauh lebih mudah. Tuan-puan hanya perlu membuat permohonan jual balik melalui aplikasi Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke dalam akaun bank tuan-puan dalam masa 1 ke 3 hari bekerja sahaja. Inilah sebab Public Gold jadi pilihan ramai. Emas tuan-puan bukan sekadar cantik untuk disimpan, tetapi mudah untuk ditukarkan semula kepada tunai apabila perlu. Sama ada untuk rolling modal bisnes, bayar rawatan ataupun menampung kecemasan keluarga. Peace of mind bila simpan emas bersama di Public Gold. Emas bukan sahaja melindungi nilai kekayaan, tetapi apabila terdesak, emas boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas ataupun belian emas bersama di Public Gold, boleh klik ni di bio saya, daftar secara percuma atau hubungi saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.